Pernah tak kita terfikir macam mana agaknya perbuatan-perbuatan kecil yang kita buat setiap hari, macam bangun tidur, tengok cermin atau masa nak keluar rumah, boleh jadi sesuatu yang lebih bermakna? Inilah sebenarnya intipati doa harian dalam Islam. Ia bukan sekadar bacaan yang dihafal tau, tapi satu cara hidup yang letakkan niat dan rasa syukur dalam setiap apa yang kita buat. Untuk kupasan kita kali ni, kita akan tengok konsep ni melalui satu sumber yang agak unik dan sangat mudah difahami. Sebuah buku teks kanak-kanak. Mungkin nampak macam ringkas kan? Tapi jangan pandang rendah pada keringkasannya. Sebab selalunya, dalam perkara yang paling asas macam inilah, kita akan jumpa makna yang paling tulen dan mendalam. Okey, jom kita mulakan. Perjalanan kita bermula dari saat pertama kita buka mata. Mari kita lihat macam mana doa disulam masuk dari awal pagi lagi untuk bagi mood yang betul sepanjang hari. Cuba bayangkan ni, hari kita tak bermula dengan bunyi jam loceng yang bising tu, tapi sebaliknya dengan satu saat yang tenang, penuh rasa syukur. Inilah perbuatan pertama yang digalakkan. Kita akui anugerah hidup yang diberikan. Sebaik sahaja kita sedar, sebelum fikiran kita ni mula serabut fikir pasal kerja dan macam-macam lagi, inilah doa ringkas yang kita baca. Jom kita tengok apa maksud di sebaliknya. Makna dia, dalam betul. Ia sebenarnya satu pengakuan yang hidup ni adalah satu anugerah, satu pinjaman. Tidur tu ibarat mati kecil. Jadi bila bangun, kita bersyukur sebab diberi peluang hidup lagi. Terus ia ingatkan kita tentang tujuan yang lebih besar kan. Setiap hari baru adalah peluang baru. Okey, lepas bangun dari katil, selalunya kita ke mana? Mungkin ke depan cermin. Dan dekat sini pun satu lagi aktiviti biasa yang kita buat setiap pagi, diubah menjadi 1 detik untuk kita muhasabah diri. Dan ya, percaya tak, perbuatan yang nampak remeh macam tengok muka sendiri kat cermin pun ada doanya yang tersendiri. Ini tunjukkan betapa Islam ni nak kita sentiasa sedar dan berniat dalam setiap aspek kehidupan. Cuba kita tengok macam mana doa ni ubah perspektif kita. Daripada kita cuma fokus pada rupa luaran, okey ke rambut aku hari ni? Ia terus jadi satu permohonan yang sangat rendah diri. Kita minta agar kecantikan dalaman kita, iaitu akhlak kita, sama elok dengan ciptaan luaran kita. Satu anjakan yang sangat indah, dari mungkin sedikit riak kepada kerendahan hati. Sekarang kita dah siap-siap, kita pun melangkah keluar ke dunia, sama ada nak pergi kerja ke, belajar atau uruskan hal-hal lain. Jom kita tengok macam mana niat dan doa teman perjalanan kita. Bagi yang masih belajar atau sesiapa sajalah yang sedang menuntut ilmu, proses belajar itu sendiri dibingkaikan dengan doa. Ia bukan setakat buka buku, tapi ia tentang membuka minda dan hati kita untuk terima ilmu baru. Yang menarik kat sini, cuba tengok. Ada sebelum dan selepas. Doa sebelum belajar tu satu permohonan untuk dapatkan ilmu. Manakala doa selepas belajar pula satu tindakan amanah. Kita seolah-olah cakap, Ya Allah, ilmu ni milikmu, aku simpan denganmu. Ia ajar kita yang ilmu ni satu anugerah dan juga satu amanah yang besar. Kita semua ni sentiasa dalam perjalanan kan? Tak kisahlah jauh atau dekat, naik motor ke, kereta ke, bas ke. Dalam Islam, setiap perjalanan ni pun kita mulakan dengan doa. Tujuannya untuk mohon perlindungan dan ingatkan diri supaya sentiasa berhati-hati. Jadi, apa intipatinya? Ia satu pengakuan yang kita ni sebenarnya lemah dan terdedah kepada bahaya masa dalam perjalanan. Doa ni mengajar kita untuk letakkan sepenuh kepercayaan kepada kuasa yang lebih tinggi untuk jaga keselamatan kita. Inilah yang kita panggil tawakal. Satu tindakan berserah dan percaya yang ubah perjalanan biasa jadi satu ibadah. Okey, dari hal peribadi, jom kita luaskan sikit fokus kita. Kita tengok pula interaksi kita dengan ruang dan orang-orang yang paling penting dalam hidup kita. Dekat sini kita boleh nampak satu persamaan yang sangat menarik. Tengok, masuk rumah, santuari peribadi kita dan masuk masjid, santuari komuniti kita. Kedua-dua perbuatan ni kita mulakan dengan doa. Doa untuk minta berkat dan kedamaian. Ini menunjukkan yang ruang-ruang ni adalah tempat perlindungan untuk kita. Dan sekarang kita sampai ke salah satu doa yang paling penting dan bagi saya paling menyentuh hati, iaitu doa untuk kedua ibu bapa kita. Doa yang sangat indah ni ditujukan khas untuk kita hargai peranan dan segala pengorbanan mak ayah kita. Ia satu cara untuk kita sentiasa ingat mereka dalam doa, tak kiralah sama ada mereka masih ada bersama kita ataupun dah tiada. Ini satu ungkapan terima kasih yang tak terhingga kan?
Satu rayuan supaya Tuhan rahmati mereka, sama macam mana mereka jaga dan didik kita dengan penuh kasih sayang masa kita kecil dulu. Doa ni menghubungkan generasi, memastikan ikatan keluarga tu sentiasa kuat dan dihargai. Bila hari dah makin sampai ke penghujungnya, kita mula nampak satu tema yang sama yang ikat semua doa-doa ni. Apa dia? Iaitu rasa syukur dan sentiasa ingat. Konsep besar di sebalik semua amalan ni dikenali sebagai zikir atau mengingati Allah. Jadi, doa-doa harian ni sebenarnya adalah bentuk zikir yang sangat praktikal. Tujuannya adalah untuk pastikan hati dan minda kita sentiasa berhubung dengan Pencipta, tak kira apa pun yang kita tengah buat. Dan akhirnya, kita tutup tirai hari kita dengan cara yang sama macam mana kita mulakannya tadi, dengan satu doa. Doa terakhir sebelum tidur ni adalah satu simbol penyerahan. Kita serahkan kesedaran kita kepada Tuhan. Kita amanahkan diri kita kepada jagaannya sepanjang malam. Ia melengkapkan satu kitaran perjalanan harian kita dari kita sedar di waktu pagi sehinggalah kita berserah di waktu malam. Satu bulatan yang sempurna. Jadi sebagai penutup, persoalan ni untuk kita sama-sama renungkan. Lepas kita dah tengok macam mana setiap tindakan kecil boleh disuntik dengan makna yang besar, cuba kita fikir sejenak. Detik-detik mana dalam rutin harian kita, mungkin masa tengah minum kopi pagi atau masa terperangkap dalam jam perjalanan balik kerja, yang boleh kita ubah jadi sesuatu yang lebih bermakna. Hanya dengan menetapkan satu niat yang ringkas. Fikir-fikirkan.